Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh telah mempersoalkan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dakwaan bahawa harga rumah yang tinggi di Johor berpunca daripada kegagalan kerajaan negeri menyediakan kediaman mampu milik. Dalam satu hantaran di Facebook, Dr. Akmal membangkitkan semula data berkaitan purata harga rumah di Malaysia yang menunjukkan bahawa Kuala Lumpur dan Selangor sebenarnya mencatatkan paras harga pasaran tertinggi. Menurut beliau, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ditadbir di bawah seorang Menteri Lantikan Perdana Menteri, manakala Selangor pula diterajui oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang dipengerusikan sendiri oleh Anwar. Beliau turut memetik fakta tersebut dengan menulis, "Maka saya sertakan fakta yang amat berhormat boleh Google sahaja yang menyatakan bahawa dalam Malaysia purata rumah yang mahal adalah di kawasan Kuala Lumpur dan diikuti dengan Selangor. Adakah ini membawa maksud bahawa yang berhormat juga gagal mentadbir kerajaan dengan baik? Kalau dibandingkan dengan fakta itu, harga rumah di Kuala Lumpur dan Selangor jauh lebih mahal berbanding Johor. Maka adakah kegagalan yang amat berhormat PMX juga jauh lebih hebat dari kegagalan kerajaan Johor? Mohon pencerahan," tulisnya. Sebelum ini, media melaporkan kenyataan Anwar selaku pengerusi PH yang mendakwa bahawa Johor yang ditadbir oleh Kerajaan Barisan Nasional masih gagal menitik beratkan aspek kebajikan rakyat termasuk dalam penyediaan rumah mampu milik. Kenyataan itu dipercayai dibuat ketika kempen pilihan raya negeri Johor yang sedang berlangsung.